Pernah tak tertanya kenapa kita manusia ada emosi? Percaya atau tidak, emosi dicipta oleh Tuhan sebagai pelindung juga petunjuk. Cuba diamkan dan perhatikan. Setiap emosi ada mesej tersembunyi, menunggu kita untuk baca dan fahamkan. Contohnya, marah. Marah untuk melindungi kita dari orang yang melepasi boundary respect kita. Orang yang ambil hak kita seperti masa, tenaga atau wang. Mengajar kita untuk tegas tuntut hak kita. Seterusnya, gembira. Gembira adalah petunjuk untuk kita benda yang buat kita bahagia, seperti minat atau hobi. Boleh juga bantu untuk jana income. Sedih dan iri hati adalah petunjuk hidden desire atau impian tersembunyi yang kita mahukan. Selain itu, ramai tak tahu state of mind dan emosi adalah faktor utama doa kita mudah diterima atau tidak. Sebab itu, orang yang sama impian tapi orang yang tenang nampak lebih mudah untuk dapat apa mereka mahu berbanding orang yang ada rasa sedih, bersalah, benci, iri hati. Ni sebab setiap emosi juga ada level energi rendah atau tinggi yang bagi kesan doa dan impian kita. Orang hebat berjaya adalah orang yang kawal emosi, bukan biar emosi kawal dorang. Orang tenang sentiasa menang dan nampak peluang jelas. Sekarang korang rasa logik tak kenapa kita ada emosi? Tiada benda Tuhan jadikan sia-sia. Korang suka konten macam ni? Klik subscribe dan like untuk banyak lagi sharing mudah, logik difahami.